Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa dari Malaysia, dari Indonesia, dari Singapura, Brunei dan negara-negara berhampiran. Pada hari ini saya akan menunjukkan latihan bagaimana untuk mendaftar sebagai ahli. Apabila tuan-tuan dan puan-puan menerima link daripada sponsor tuan-tuan dan puan-puan, okey, porangnya adalah seperti berikut. Tuan-tuan dan puan-puan boleh, boleh menukar bahasanya, kita klik join now, Tuan-tuan puan boleh memilih sama ada menjadi member sebagai associate ataupun premium associate. Sila bertanya dengan sponsor tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita memilih sebagai associate, kita boleh select language di sini tuan-tuan puan-puan. So ada Malay, ada Indonesia dan negara-negara lain. So saya akan memilih Malay. Dan di sini tuan-tuan puan-puan perlu mengisi. Nama pertama isikan nama tuan, nama terakhir adalah nama keluarga, best email adalah email yang terbaik kerana maklumat-maklumat penting akan dihantar kepada tuan-tuan dan puan-puan. Telefon bimbit minta menukar negaranya dan sila bubuh nombor talian bimbit tuan-tuan dan puan-puan. Negara sila tukar ke negara sama ada Malaysia, Indonesia, Singapura dan sebagainya. Alamat ini adalah alamat rumah. Maklumat akaun tuliskan username yang terbaik dan password, Dan kemudian di sini maklumat kad kredit, kad visa juga diterima tuan-tuan puan-puan. Semua ATM kad kini adalah debit card. Nama pada kad, untuk kredit kad ada ditulis tapi untuk debit card tiada. So maklumat nama ini adalah seperti mana yang kita buka bank account kita tuan-tuan puan-puan. Ini adalah nombor kad kredit. Ada di atas kad tersebut, debit card juga. Kod keselamatan adalah 3 digit nombor di belakang kad. Sila ambil maklum ianya adalah sungguh selamat, janganlah risau. Sistem keselamatan payment pembayaran ini adalah terkini dan selamat. Tidak ada sesiapa pun boleh melihat, ianya semuanya di dalam sistem Tarikh luput ini adalah bulan dan tarikh tamat ini adalah tahun. Maklumat bil di sini adalah alamat rumah kita ataupun alamat yang penting semasa kita membuka bank account dahulu tuan-tuan dan puan. So ini harusnya alamat di bank. Kalau tuan-tuan lupa, kena telefon bank ataupun lihat di online statement tuan-tuan dan puan-puan Ini adalah maklumat penaja. Tuan-tuan dan puan-puan apabila telah isi semua, klik dan daftarkan diri saya. Tetapi sebahagian daripada kita, apabila kita telah melakukan dan menghantar borang, kadang-kadang masih menimbul masalah, terutama apabila kita menggunakan debit card. Kerana tuan-tuan puan-puan, kita perlu mengaktifkan kad debit kita untuk pembayaran antarabangsa. Pada kebiasaannya ada 2 masalah yang mana akan saya ceritakan di slide seterusnya, yang mana boleh diselesaikan dengan mudah tuan-tuan puan-puan. Alternatif terbaik sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat menyelesaikan, bukalah virtual card. Di Malaysia kita mencadangkan agar tuan-tuan dan puan-puan membuka menggunakan bigprepaid.com. Kalau di Indonesia adalah neteller.com dan negara lain pun boleh menggunakan neteller.com kerana ianya adalah virtual card antarabangsa. Pada kebiasaannya error yang pertama, masalah yang pertama adalah bank telah blok kerana tidak ada authorization, tidak ada kebenaran sebenarnya kerana tuan-tuan puan-puan belum aktifkan dengan cara yang betul. So apa yang perlu tuan-tuan puan lakukan adalah
telefon, okey, bank, nombornya ada di belakang kad. Ianya adalah 24 jam, telefon aja dan bercakap dan beritahu kata nak activate untuk pembayaran antarabangsa, okey, dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan kena mengikut prosedur bank. Bank adalah berbeza, negara lain pun prosedur antara bank adalah berbeza. Saya bagi contoh untuk Maybank, okey, kita perlu mula-mula call untuk mengaktifkan pembayaran antarabangsa, kemudian kita kena pergi ke ATM machine ataupun masuk online untuk kita setkan debit card limit kita daripada zero, daripada kosong ke sekurang-kurangnya RM200, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau 150 pun okey, tiada masalah. Lepas tu tuan-tuan puan-puan kena set untuk pengeluaran wang antarabangsa, terus set 1 tahun untuk memudahkan pembayaran kerana kita setiap bulan kena bayar. Lepas tu ada, kalau di Malaysia ada CIMB, BSN, kena ikut prosedur, kena telefon banknya. Kalau di luar negara pun, di Indonesia dan negara yang lain, Singapura, Brunei, sila call bank. Okey, kedua, selalunya akan keluar fraud verification check. Kalau dapat ni tuan-tuan puan-puan, sebenarnya tidak ada masalah yang besar, hanya masalah alamat sahaja. Ia alamat saja. So saya bagi contoh di sini. Kan masa kita nak isi borang tersebut, kita kena bubuh maklumat yang saya sebut tadi. Maklumat adalah mesti alamat yang kita ada di bank. Makna alamat kita masa kita mula-mula buka akaun di bank. Okey, tuan-tuan puan-puan kena cek. Saya telah membantu ramai orang mengatasi masalah ni. Kadang-kadang selempang tu, kalau kita tak bubuh dash, kita tak bubuh pun sekarang, tapi kat bank ada pun akan menghadapi masalah, tuan-tuan. Dia mesti 100% sama dengan bank, ya. So kadang-kadang walaupun ini telah tepat, masih kita dapat fraud verification. Okey, masalah di sini adalah alamat rumah pula. Sebab kebanyakan kita ni, kita nanti kan bubuh alamat di kampung halaman jauh beratus kilometer, beribu kilometer dari tempat kita bekerja. Okey. So paling mudah, pastikan alamat rumah ini adalah alamat yang kita bubuh sama di bank. So apa alamat di sini adalah keutamaan, alamat ni masuk ke alamat rumah. Pasti selesai. Tidak ada masalah, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak mudah, buka saja virtual card. Kalau di Indonesia kita mencadangkan Neteller, .com, ini adalah satu kad virtual antarabangsa. Prosedur dia amat mudah. Akan mengambil masa 5 ke 10 minit dan boleh top up jumlah di dalam virtual card ini menggunakan kredit card atau membeli top up di seller-seller yang berada di toko-toko di Indonesia. Okey, cadangan top up pertama adalah Indonesia rupiah 440,000 iaitu 32.99 untuk pembayaran USD 32.99, dan setiap bulan kena ingat ya tuan-tuan puan-puan kena top up. Kalau kita memilih associate member 13.99 ialah 190,000 Indonesia rupiah. Kalau 19.99 sebagai premium member kita kena top up 270,000 Indonesia rupiah, dan duit harus ada kerana pembayaran bulanan akan dilakukan. So untuk pembayaran bulanan pertama kena ada 440 Indonesia rupiah, 440,000 Indonesia rupiah, dan kemudian aktifkan kad tersebut dan daftarlah sebagai ahli. Bagi mereka yang berada di Malaysia boleh menggunakan brickprepaid.com. Okey, ianya adalah virtual card dari AirAsia. Prosedurnya pun amat mudah, dan di sini kita boleh top up melalui online payment saja. Semua bank terkemuka di Malaysia kita boleh just buat online payment. Cadangan top up yang pertama adalah 150 untuk pembayaran bulan pertama iaitu 32.99 USD, dan setiap bulan berdasarkan kepada package yang kita ambil adalah dicadangkan. Kalau yang 13.99 kita harus ada RM60 Malaysia, RM60 Malaysia, ataupun package 19.99 kita harus ada ringgit Malaysia 90. Dan kemudian pada peringkat awalnya apabila tuan-tuan puan-puan dah daftar, syarikat akan menghantar email bersama-sama detail virtual card itu ke email tuan-tuan dan puan-puan. Aktifkan kad itu dan register seperti biasa. Dan sebelum kita
mengakhirkan ini, kadang-kadang bila kita nak masuk gunakan smartphone device kita, kita mendapatkan kadang masalah dua ini. Ini adalah masalah kerana kita menggunakan mobile device, tuan-tuan dan puan-puan. So, cara penyesuaiannya adalah kita perlu hilangkan, clearkan cache dan history di smartphone. Macam mana caranya? Semua smartphone berbeza. Minta tolong tuan-tuan dan puan-puan tanya saja pada Mr. Google, okey, ataupun cara paling mudah, guna browser yang lain kerana ini masalah bersama Chrome. Okey, guna browser yang lain ataupun guna laptop. Masalah ini tidak ada masalah di laptop, dan salah satu di antara caranya, jangan guna S. Okey, buangkan S, just guna HTTP. Okey, tapi kadang-kadang tuan-tuan puan-puan, disebabkan keadaan di rantau ini, kadang-kadang bila kita membuka melalui internet, laptop di rumah, wifi yang tetap, keluar macam ni, secure internet connection fail. Ini menunjukkan line internet terlalu perlahan, tuan-tuan puan. Kalau jadi macam ni, rehat saja, okey, ataupun kena cari line yang lebih bagus. Okey, minta tolong kawan-kawan yang lain untuk membantu mendaftar ataupun daftar sahaja keesokan harinya. Okey, so dengan itu saya ingin mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa kerana telah bersudi menjadi ahli AMP dan sama-samalah kita menempah kejayaan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.